Still China MS461 ni masih ramai lagi yang belum tahu macam mana cara nak hidupkan dia. Tujuan saya buat video ni, saya nak tunjuk bagi pemula yang baru belajar nak main chainsaw. Okey, tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum. Okey, masih ramai lagi yang komen dekat video saya yang sebelum-sebelum ni. Sebelum ni saya dah banyak buat video macam mana cara nak hidupkan chainsaw China MS461. Okey, sekarang saya buat lagi sekali video. Mula-mula nak hidupkan dia ni, kena tarik cok. Okey, switch dia on atas. Kena tarik starter ni, kena tarik kuat. Dia tak boleh tarik slow-slow. Kena pijak handle ni, lepas tu tarik kuat. Okey, bunyi macam nak hidup. Tolak balik cok, lepas tu tarik lagi. Okey, macam tu saja cara nak hidupkan dia. Korang jangan lupa tarik cok, jangan lupa switch on. Okey, korang nak tanya apa lagi? Korang komen. Assalamualaikum.